Hari ini saya nak sharekan salah satu cara untuk detect macam mana nak tahu bahawa sebuah kereta tu pernah menggunakan cooling coil punya pencuci at one point in its life lah. So hari ni kita ada sebuah persona yang mana cooling coil dia bocor yang tak payah kita teka-teka. Sebab memang dengar bila masukkan gas, dia punya cooling coil tu bocor dan ada bunyi psst. Jadi owner decide untuk tukar cooling coil expansion valve. Dia baru tukar bulan lepas. Dan kita tukar dryer pada condenser. Condenser tu pun dah pernah tukar China dah rasanya. Okey, berbalik kepada topik hari ni, macam mana nak tahu bahawa kereta tu pernah pakai pencuci cooling coil. Okey, ini adalah kita panggil dia punya kotak blower. So blower akan duduk dalam ni lah. Ini blower dia. Ini blower. Okey, blower dia yang ini. Jadi kita tengok kat dalam tu. Salah satu perkara yang diajar oleh penjual-penjual pencuci cooling coil ni adalah tembak sahaja produk tersebut dekat blower dan dia akan hantar pergi ke cooling coil. Jadi kita tengok sini, bila dia tembak dekat blower, inilah kesannya. Sebab produk tersebut bersifat oily, bersifat minyak. Dia adalah oil base. Jadi dalam kes ini, dia akan meninggalkan kesan minyak pada dinding-dinding tu. Jadi apa kesannya? Bila ada minyak, habuk akan melekat. Sama konsep macam rantai motor, yang mana kita memang kena cuci. Setiap sebulan sekali kita cuci. Sebab kita tak nak ada habuk kat situ. Kita cuci dan kita letak minyak balik. Okay, tapi itu memang kita nak berminyak. Ini kita nak minyak. Kita nak angin. Angin tu lalu dengan smooth. So bila ada angin dan dia bawa habuk sekali, habuk tadi melekat dekat tempat yang berminyak tadi. Jadi mari kita tengok lebih dekat. Inilah kesannya bila anda gunakan produk-produk tersebut, yang mana apabila anda komen, anda akan diblok. Yang tahu tu tahulah. Tengok ini kesan dia pada dinding-dinding ni. Jadi angin anda akan perlahan sebab dia punya pengaliran udara tidak smooth. Okey, kereta ni juga pernah dibuka cooling coil dan anda tengok dia buat apa. Ini bukan span yang betul. Jadi lepas ni kita akan tukar span yang betul. Okey, ini video yang lebih dekat lah. Anda tengok berapa tebalnya habuk tu. Kan? Boleh nampak kan? Habuk tu punya tebalnya habuk tu. Ush. Kan? Tebal. On normal occasion, benda ni takkan berlaku. Walaupun umur kereta tu dah berpuluh tahun. Kita pernah buka kereta Wira yang umur 20 lebih tahun. Tak sekotor macam ni. Dia bersih je. Dia tak, habuk dia tak tebal macam ni. Ini memang sebab pencuci cooling coil yang dipakai tersebut. Ni ajaran sesat mana pula ni? Main tebuk-tebuk ni. Kalau buat elok-elok, benda ni tak payah tambah pun. Sebab buat tak elok kan, span pun salah. Okay, untuk anda yang pakai persona, sebab itulah kita kalau nak buka cooling coil, kita buka dashboard macam ni. Sebab nak betulkan span-span ni. Nanti angin lepas ni cantik tau. So bukan setakat angin luar, dia punya span luar je. Tengok tu span dalam ni, semua dah reput. Jadi angin punya perjalanan tu dah tak smooth. Kau kata kau tak suka gala ni Sebab tu kau beli gala ni pula. So kereta ni jual lah. Pening aku. Okey, cooling coil dia dah keluar. Alright, ni dia punya expansion valve. Masih baru. Ni dia punya cooling coil. Cooling coil dia je nama. Tak pasti je nama apa. Tapi memang nampak lah bocornya kat situ. Boleh nampak tu. Besar sangat bocornya ni. So lepas ni kita akan tukar original Petco. Ni bukan original ya. Ni bukan original. Okay, ni dia punya bawah dia. Kotor lah. Ni kita cuci sekejap lagi. Ni semua minyak-minyak ni. Kalau kita biarkan ni, nanti dia punya minyak ni akan makan dia punya polystyrene ni. So dia hancur. Proses pencucian habuk-habuk degil. Nak kena basuh beberapa kali ni, baru dia sedap sikit. Smooth dia punya surface. Okey, baiklah, kita dah siap pasang.
Dah siap pasang cooling coil. Lepas ni kita akan cabut balik kondenser ni dan kita akan tukar dryer. Kita tengah buat flushing. Okay, ini adalah proses flushing. Okay, kita guna mesin. Kereta ini terpaksa flushing selepas kita buat penukaran komponen yang bocor kerana bocornya terlalu besar. Ini setelah kita dah pasang semula semua benda. Tengok, bersih je semua. Span ni kita semua dah buat balik. Nampak? Cantik je dia punya span. Angin pun nanti smooth lah. Tengok span dekat atas tu. Barulah udara luar tak masuk ke dalam. Dashboard ni kita selak sikit sahaja. Sebab ada wayar melintang. Tengok ada wayar hijau tu. Wayar hijau tu melintang, jadi kita tak nak kacau. So kita alihkan sikit je. Baiklah, kereta sudah siap. Suhu yang dapat adalah 3.8 darjah Celsius, cut off, dan kita dah buat pemasangan balik. Semua benda jadi asal balik. Dan kita dah check semua benda lah. Okey, insyaAllah, Alhamdulillah. Selesai masalah kereta ni. Okay, bayangkan waktu panas macam ni pun anda boleh dengar lagi bunyi tu. Bunyi cut off. Kompresor masih cut off. Suhu paling sejuk, blower paling slow lah, bukan blower paling laju. Kalau blower paling laju takkan dapat cut off panas macam ni. Sebab kalau waktu panas macam ni cut off, itu something wrong. Okey, jom. Kalau anda ada apa masalah, boleh datang ke bengkel kami, Cikgu Kereta di Sukaraju atau di Danau Kota KL.